FAM kecewa, hukuman CAS dianggap tidak seimbang, Ultras Malaya bangkit tuntut dua perkara. Persatuan Bola Sepak Malaysia, Football Association of Malaysia, FAM, mengesahkan bahawa mereka telah menerima keputusan rasmi daripada Court of Arbitration for Sport, CAS, berhubung rayuan yang difailkan oleh Badan Induk Bola Sepak Negara itu, bersama 7 pemain yang terpalit dalam isu kelayakan pemain sebelum ini. Keputusan yang diumumkan pada Khamis itu, membawa pelbagai reaksi dalam kalangan peminat bola sepak tempatan. Walaupun rayuan yang difailkan oleh pemain-pemain tersebut diterima sebahagiannya, rayuan yang dikemukakan oleh FAM pula telah ditolak sepenuhnya oleh panel timbang tara antarabangsa tersebut. Dalam masa sama, hukuman penggantungan terhadap 7 pemain terbabit masih dikekalkan, walaupun terdapat sedikit pindaan terhadap tempoh hukuman yang dikenakan. Situasi ini sekaligus mencetuskan rasa kecewa dalam kalangan pihak FAM serta penyokong setiap skuad kebangsaan yang mengharapkan keputusan lebih positif daripada badan timbang tara tertinggi sukan dunia itu. Menurut kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh FAM, badan induk itu memaklumkan bahawa rayuan yang dikemukakan oleh pihaknya telah ditolak oleh CAS. Namun begitu, rayuan yang difailkan oleh para pemain pula diterima sebahagiannya, dengan hukuman yang dikenakan terhadap mereka dipindah daripada keputusan asal. Walaupun terdapat pindaan tersebut, pemain-pemain berkenaan masih tidak dibenarkan beraksi dalam perlawanan rasmi untuk tempoh 8 bulan lagi. Dalam kenyataan sama, FAM menjelaskan bahawa keputusan yang diumumkan oleh CAS setakat ini hanyalah keputusan operasi tanpa alasan penuh. Ini bermakna justifikasi terperinci terhadap keputusan tersebut masih belum dikeluarkan oleh badan timbang tara berkenaan. Rayuan FAM telah ditolak. Rayuan para pemain pula diterima sebahagiannya, dengan hukuman mereka dipindah, namun mereka masih tidak dibenarkan bermain selama 8 bulan lagi, jelas FAM dalam kenyataan tersebut. Badan Induk Bola Sepak Negara itu turut memaklumkan bahawa sebarang ulasan lanjut mengenai merit keputusan tersebut hanya akan dibuat selepas alasan penuh keputusan itu diterima dan diteliti secara terperinci. Walaupun menyatakan rasa kecewa terhadap keputusan yang diumumkan, FAM tetap menegaskan bahawa mereka menghormati bidang kuasa CAS sebagai badan timbang tara tertinggi dalam dunia sukan. Court of Arbitration for Sport sememangnya dikenali sebagai institusi antarabangsa yang bertanggungjawab menyelesaikan pertikaian berkaitan sukan di seluruh dunia. Sebarang keputusan yang dibuat oleh CAS lazimnya dianggap muktamad dan menjadi rujukan utama dalam kes-kes pertikaian sukan melibatkan badan induk, atlet serta organisasi antarabangsa. Namun begitu, FAM berpendapat hukuman yang dikenakan terhadap kes ini dilihat tidak seimbang jika dibandingkan dengan beberapa kes lain yang pernah diputuskan sebelum ini. Menurut badan induk itu, terdapat beberapa kes yang mempunyai situasi hampir serupa tetapi menerima hukuman yang berbeza daripada apa yang dikenakan terhadap pemain-pemain terbabit. FAM menghormati bidang kuasa CAS, namun FAM berpendapat bahawa hukuman yang dikenakan kelihatan tidak seimbang, terutamanya apabila dibandingkan dengan hukuman dalam kes-kes serupa yang pernah diputuskan oleh CAS, kata kenyataan tersebut. FAM turut menegaskan bahawa pihaknya akan menilai perkara tersebut dengan lebih lanjut selepas menerima penghakiman penuh daripada CAS. Kes ini melibatkan 7 pemain yang sebelum ini menjadi perhatian dalam isu kelayakan pemain. Antara pemain yang terlibat ialah Joao Figueiredo, Hector Hevel, John Irazabal, Facundo Garces, Emmanuel Machuca, Rodrigo Hogaldo dan Gabriel Palmero. Kesemua pemain ini sebelum ini dikenakan hukuman penggantungan daripada beraksi dalam perlawanan rasmi bagi kelab dan negara selepas siasatan berkaitan isu kelayakan serta dokumentasi pemain. Keputusan yang diumumkan oleh CAS mengekalkan penggantungan tersebut, namun tempohnya telah dipindah dengan mengambil kira tempoh hukuman yang telah dijalani sebelum ini. Menurut maklumat yang diberikan, tempoh penggantungan rasmi pemain-pemain terbabit bermula pada 5 Mac 2026. Walau bagaimanapun,
CAS turut memberikan kredit terhadap tempoh penggantungan yang telah dilaksanakan sebelum ini, iaitu dari 25 September 2025 hingga 26 Januari 2026. Walaupun masih digantung daripada beraksi dalam perlawanan rasmi, keputusan CAS membenarkan pemain-pemain terbabit untuk terus menjalani latihan bersama kelab masing-masing. Ini bermakna mereka masih boleh mengekalkan tahap kecergasan serta prestasi fizikal sepanjang tempoh penggantungan tersebut. Langkah ini dilihat sebagai satu bentuk kelonggaran yang diberikan kepada para pemain agar mereka tidak kehilangan sepenuhnya peluang untuk mengekalkan tahap permainan mereka. Namun begitu, ketiadaan mereka dalam perlawanan rasmi tetap memberi kesan kepada perjalanan karier serta peluang untuk mewakili skuad kebangsaan dalam kejohanan antarabangsa. Selain hukuman penggantungan terhadap pemain, CAS turut mengekalkan sebahagian keputusan yang sebelum ini dibuat oleh FIFA. Antara keputusan yang dikekalkan ialah denda sebanyak 350,000 franc Swiss yang dikenakan terhadap FAM. Denda tersebut dikenakan susulan kegagalan pentadbiran berkaitan penyeliaan proses dokumentasi pemain. Dalam kenyataan yang sama, FAM mengakui bahawa terdapat kelemahan dalam aspek penyeliaan yang berlaku sebelum ini. Badan induk itu turut menerima tanggungjawab terhadap kegagalan tersebut sepanjang prosiding kes yang berlangsung. FAM turut memaklumkan bahawa siasatan berkaitan kes ini masih berjalan. Antara pihak yang sedang menjalankan siasatan ialah agensi kerajaan di Malaysia serta Badan Bola Sepak Dunia, FIFA. Badan induk bola sepak negara itu menegaskan bahawa mereka akan terus memberikan kerjasama penuh kepada semua pihak berkuasa yang terlibat dalam siasatan tersebut. Langkah ini dilihat penting bagi memastikan segala perkara yang berkaitan kes ini dapat diselesaikan secara telus serta mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Dalam kenyataan yang sama, FAM turut mempertahankan pemain-pemain yang terlibat dalam kes tersebut. Menurut badan induk itu, para pemain tidak terlibat secara langsung dalam proses pentadbiran yang berkaitan dengan dokumentasi atau perkara-perkara teknikal lain. Sebaliknya, pemain hanya menjalankan tanggungjawab mereka sebagai atlet profesional yang mewakili pasukan. FAM juga menegaskan bahawa pemain-pemain tersebut merupakan warga negara Malaysia yang telah menerima kewarganegaraan mengikut peruntukan undang-undang negara. Oleh itu, badan induk itu menyifatkan keputusan tersebut sebagai sesuatu yang mengecewakan, khususnya bagi pemain yang terlibat. Dalam perkembangan sama, kumpulan penyokong tiga skuad kebangsaan, Ultras Malaya, tampil mengeluarkan kenyataan keras susulan keputusan CAS. Melalui satu kenyataan yang dimuat naik di media sosial rasmi mereka, kumpulan penyokong itu mengemukakan dua tuntutan utama kepada pihak berkuasa. Tuntutan pertama ialah supaya pihak berkaitan mengakui bahawa telah berlaku pemalsuan dokumen dalam kes tersebut. Manakala tuntutan kedua ialah supaya kerakyatan yang diberikan kepada 7 pemain terbabit ditarik balik. Dalam kenyataan tersebut, Ultras Malaya menyatakan bahawa mereka telah lama menunggu pelbagai keputusan berkaitan kes ini. Malah, mereka mendakwa sebelum ini penyokong diminta menunggu keputusan daripada FIFA serta rayuan kepada CAS. Namun selepas semua proses tersebut selesai, kumpulan penyokong itu kini menuntut tindakan tegas diambil. Tuntutan yang dikemukakan oleh Ultras Malaya itu secara tidak langsung membuka kembali perdebatan mengenai isu kerakyatan pemain warisan dalam bola sepak Malaysia. Isu ini sebelum ini pernah menjadi topik hangat dalam kalangan peminat bola sepak tempatan, khususnya berkaitan proses dokumentasi serta kelayakan pemain yang ingin mewakili negara. Walaupun program pemain warisan dilihat sebagai usaha memperkukuhkan skuad kebangsaan, kontroversi seperti ini boleh memberi kesan terhadap imej bola sepak negara di peringkat antarabangsa. Walaupun situasi ini mencetuskan pelbagai reaksi, sokongan terhadap skuad kebangsaan tetap tidak pudar. Mengakhiri kenyataan rasmi mereka, FAM turut merakamkan penghargaan kepada para penyokong yang terus memberikan sokongan sepanjang tempoh sukan ini. Menurut badan induk itu, pasukan kebangsaan tetap fokus terhadap objektif jangka panjang untuk memajukan bola sepak Malaysia. FAM menegaskan bahawa mereka akan terus bekerja keras bagi memastikan skuad negara mampu kembali bangkit dan mencapai kejayaan pada masa hadapan. Bagi penyokong setia skuad kebangsaan,
Cabaran seperti ini dianggap sebagai sebahagian daripada perjalanan dalam membina pasukan yang lebih kuat. Walaupun keputusan CAS memberi tamparan kepada pihak tertentu, harapan untuk melihat kebangkitan Harimau Malaya tetap hidup dalam hati para penyokong.